Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Pada pagi ini, Majlis Mentaulihan Watikah Pelantikan Badan Kepimpinan Murid SMK Tanjung Chat 2026 telah diadakan dengan penuh meriah bagi memberi penghargaan kepada pemimpin murid yang terpilih. Pemimpin murid yang dilantik termasuk pengawas sekolah, pengawas pusat sumber, pembimbing rakyat sebaya memainkan peranan penting dalam memastikan kelancaran pengurusan sekolah serta membantu membina persekitaran yang harmoni. Majlis ini juga menekankan kepentingan integriti, disiplin dan semangat bekerjasama dalam menjalankan setiap tugas. Bunga mawar di tepi taman harum mewangi menyenangkan hati. Pemimpin murid pegang amanah dengan tenang, bersama-sama memajukan sekolah yang dicintai. Pertaulihan ini juga memberi peluang kepada pemimpin murid mengasah kemahiran komunikasi, membina keyakinan diri dan meningkatkan kemampuan membuat keputusan yang tepat dalam pelbagai situasi. Mereka diberi kesedaran bahawa kepimpinan bukan sekadar nama, tapi tanggungjawab yang memerlukan dedikasi tinggi dan sikap profesional. Majlis ini menekankan semangat bekerjasama dalam pasukan dan kepentingan memimpin dengan adil serta berintegriti. Pemimpin murid juga dilatih untuk menjadi teladan kepada rakan-rakan, menyelesaikan masalah dengan bijak dan membantu membina budaya sekolah yang positif. Selaras dengan matlamat SMK Tanjung Chat mencapai kecemerlangan akademik dan kokurikulum. Selain itu, majlis ini turut memberi penghargaan kepada guru dan kaki tangan yang bertanggungjawab membimbing pemimpin murid sepanjang sesi persekolahan. Peranan guru sebagai mentor penting dalam membentuk pemimpin yang berkaliber, berwibawa dan mampu menyelesaikan cabaran dengan cekap. Selain itu, majlis ini turut memberi penghargaan kepada guru dan kaki tangan yang bertanggungjawab membimbing pemimpin murid sepanjang sesi persekolahan. Demikian sorotan Majlis Pentaulihan Watikah Pelantikan Badan Kepimpinan Murid SMK Tanjung Chat 2026. Tahniah kepada semua pemimpin yang telah dilantik. Semoga mereka dapat menjalankan tanggungjawab dengan penuh dedikasi, menjadi teladan kepada rakan-rakan dan terus menyumbang kepada kecemerlangan sekolah.